kita buat set ayam bawang. Jadi kita akan cam kuah dia. Sayur ni selagi ada kita akan bagi lah. Kira selagi ada kita akan bagi. Jadi first kita akan masuk dal, kuah merah kita, kuah hitam dengan kuah kicap. Jadi yang ni set ayam bawang kita dengan harga RM12 saja. Assalamualaikum, saya Hanafi Saleh ataupun dikenali sebagai Abang Bok. Saya salah seorang daripada owner Nasi Genak Melayu Abang Bok yang berada di Putrajaya berhadapan dengan Masjid Besi, Warung Tangga, Perjin 3. Kalau abang main, abang boleh tengok nombor R34 kat tepi tu. Kedai kami ada kat sini. Waktu operasi kami daripada pukul 7 pagi sampai pukul 6 petang. Setiap hari Isnin hingga Sabtu. Ahad kami cuti dan cuti umur. Kita punya nasi gandak ni warna kuning. Jadi nasi gandak ni daripada Kedah. Jadi special kita kat sini, kita ada sotong king dengan kita punya kambing masala yang top seller ni. Okey, resipi ni daripada turun temurun sebab dulu tok kami pun memang dah menjaga nasi gandak Melayu ni daripada lama lah, 30-40 tahun lepas. Jadi lah ni kami sambung balik apa yang mereka buat ada. Resipi tu dulu daripada Kedah dah 30-40 tahun sudah. Jadi lah ni kita bawa mai Putrajaya pula. Kita bagi orang-orang Putrajaya rasa. Tapi kalau kena dengan tekak apa boleh selah singgah main ni. Okey, ni salah satu daripada kita punya speciality kat ini. Kita ada kari kepala ikan. Kalau hampa boleh nampak harga kat ini baru RM17 besar ni RM17 kita bagi kat hampa. Jadi antara tu kita ada juga telur ikan, sotong king, kita ada kambing masala, kita ada telur sotong, daging masak hitam, ayam goreng, ayam madu, ayam bawang dengan sayur-sayur. Dan kita ada juga ikan goreng. Ni kira dah hujung-hujung dah kalau apa boleh tengok sebab ni dah petang dah. Kita pun dah nak tutup dah time-time ni. Jadi yang ni antara menu-menu yang ada kat sini. Jadi yang ni kita nak buat set ayam bawang. Jadi kita try buat. Okay, first dalam setiap set yang ada kat ini kita akan main sekali dengan telur rebus, cili dengan bendi. Yang ni dia punya set lah. Hampa nak ambil lauk apa pun, benda ni akan ada. Jadi kalau hampa tak mau ataupun nak tambah, hampa boleh request. Jadi ni salah satu daripada favorite orang-orang yang selalu main order lah. Mereka akan minta yang quarter ni. Jadi ni kita buat set ayam bawang. Jadi kita akan cam kuah dia. Sayur ni selagi ada kita akan bagi lah. Kira selagi ada kita akan bagi. Jadi first kita akan masuk dal, kuah merah kita, kuah hitam dengan kuah kicap. Okay. Jadi yang ni set ayam bawang kita dengan harga RM12 saja. Okey, saya punya background sebelum ni sebagai seorang chef di Langkawi. Ada beberapa hotel yang saya kerja dulu. Dan lepas tu saya masuk, kita handle flight catering untuk charter flight luar lah. Kita punya hot seller kat ni antara ayam bawang lah. Ayam bawang, kambing masala dengan set ayam madu. Yang tu kita punya hot seller tu. Jadi kalau kita hampa tak mau set, hampa boleh pilih ala carte pun boleh. Antara hot killer kita juga kat sini kari kepala ikan. Kita ada kari ikan janaha dengan ikan merah dan juga ikan repuk. Jadi harga dia bermula daripada 15 hingga 20. Tapi depend size lah. Kalau terlalu besar kan, kita mungkin akan charge lebih kurang dalam RM30 macam tu. Paling tinggi lah tu RM30.
Okey, lah ni kita nak buat set kambing masala pula. Jadi set dia tetap akan sama. Bila hampa ambil nasi, dia akan tetap akan dapat telur, bendi 2 dengan cabai 1. Jadi kuah, kita cam kuah dulu. Dan kita bubuh kambing. Jadi portion kambing kita macam ni, dengan telur, dengan bendi, dengan cili, RM14 je. Okey. Jadi kat sini, kalau kata hampa order makan ataupun bungkus, kita tetap akan bungkus untuk bagi sebati kuah tu. Jadi kita bungkus dulu. Kalau hampa nak bungkus, kami akan bagi plastik dengan ikat kita Tapi kalau kata hampa nak makan kat sini, kita akan serve hampa macam ni. Okey, harapan kami dalam perniagaan ni boleh bawa makanan ni ke satu level yang lain lah. Kami juga buka franchise, buka slot franchise untuk yang mana yang berminat. Hampa boleh mai jumpa kami kat sini. Jadi kita akan discuss macam mana nak buat franchise ni. Saya jemput semua penonton-penonton untuk datang rasa sendiri macam mana yang kita serve kat sini. Jemput semua. Mai.